Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahrian Azizi, nombor matrik C24A1871. Hai, nama saya Nur Alisa Amira binti Maiz, nombor matrik C24A2321. Hai, nama saya Neliani binti Osman, nombor matrik saya C24A2064. Hai, nama saya Nur Azwar Syafiqah binti Ali, nombor matrik saya C24A2385. Kami dari kumpulan 4 SCK 5. Kenangan manis kau dan aku takkan terlupus. Duri dan jauh dalam bercinta lumrah dunia. Sayang menyayang, cinta dikenang, perasaan menjadi rindu. Wow, lihatlah diriku yang kehilangan. Tanpa kasihmu sayang, siapa lagi? Sayang menyayang,
Burung merpati terbang rendah, hinggap sebentar di pohon jati. Dengan penuh hormat kami melangkah, memulakan pembentangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Madam Dr. Sarah Wahidah binti Hasbullah kerana telah memberi ruang dan peluang pada kami untuk membentangkan tugasan pada hari ini. Saya, Nuriani binti Osman, nombor mencik saya C24A2064 akan meneruskan pembentangan pada bahagian pengenalan lagu dan juga pengenalan karya. Lagu yang telah kami pilih adalah lagu Sandarkan Pada Kenangan. Lagu ini merupakan sebuah lagu pop balada klasik yang diciptakan pada tahun 1984 oleh Ahmad Nawab dan diberikan nafas yang baharu melalui gabungan vokal legenda iaitu Jamal Abdillah dan juga Allahyarham Siti Sarah Raisuddin pada tahun 2003. Lagu ini mengetengahkan tema kenangan, tema kerinduan dan perasaan cinta yang masih tersimpan dalam ingatan walaupun hubungan telah berlalu. Melalui lirik yang puitis serta melodi yang lembut, lagu ini mampu menyampaikan emosi yang mendalam kepada pendengar dan menjadikannya antara karya segar yang masih diminati sehingga hari ini. Tujuan video ini dihasilkan adalah untuk mengenal pasti nilai keindahan estetika yang tersembunyi di sebalik susunan lirik dan melodi lagu ini. Selain itu, karya ini turut dianalisis menggunakan kerangka teori seni dan sastra seperti teori mimesis, ekspresif, formalisme dan resepsi bagi memperoleh pemahaman yang lebih objektif. Melalui analisis ini juga, kami dapat memahami bagaimana sesebuah karya muzik bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah mampu menyampaikan emosi, pengalaman hidup serta nilai seni yang memberi kesan kepada pendengar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan membawa anda menyelami keindahan sebuah karya malar segar Sandarkan Pada Kenangan khusus bagi versi nafas baharu oleh Datuk Jamal Abdillah dan Allahyarhamah Siti Sarah. Mengapa lagu ini begitu membekas di jiwa? Rahsianya terletak pada 4 nilai estetika utama yang diadun dengan sempurna. Kita mulakan dengan nilai yang pertama iaitu estetika puitis melalui metafora. Seni kata lagu ini tidak sekadar bercerita, ia melukis rasa. Perhatikan frasa utama, sandarkan pada kenangan. Secara logiknya, kenangan atau memori adalah sesuatu yang abstrak. Ia tidak boleh disentuh. Namun, penulis lirik dengan bijaknya menghidupkan kenangan tersebut menjadikannya seolah-olah sebuah objek fizikal seperti bahu atau dinding untuk pencerita bersandar apabila jiwa nyerbah. Ia menyampaikan mesej yang mendalam. Apabila kita kehilangan tempat bergantung secara fizikal, kenangan indah itulah yang menjadi tulang belakang untuk kita terus kuat. Seterusnya, ini membawa kita kepada nilai estetika yang kedua iaitu estetika tema yang bersifat bittersweet atau pahit manis. Banyak lagu perpisahan syarat dengan rasa amarah atau menyalahkan takdir. Namun, lagu ini berdiri di atas kelasnya yang tersendiri kerana ia membawa tema kematangan jiwa. Liriknya memujuk hati untuk redha dan pasrah. Ia tidak meronta-ronta, sebaliknya ia mengajar kita bahawa ada keindahan dalam kesakitan jika kita memilih untuk menerima perpisahan itu dengan hati yang lapang. Seterusnya, kita beralih kepada elemen bunyi iaitu estetika vokal melalui kontras harmoni. Kekuatan majlis versi ini sebenarnya terletak pada pertembungan dua tekstur suara yang sangat berbeza. Di satu sudut, kita ada vokal bariton Datuk Jamal Abdillah yang garau, dalam dan tebal, berfungsi seolah-olah sebagai pelindung yang sedang memujuk. Di sudut yang lain, kita ada lenggok vibrato Allahyarhamah Siti Sarah yang sangat dinamik dan merintih, mewakili kelukaan dan kerapuhan jiwa. Kontras inilah yang mencipta sebuah penceritaan yang sangat teatrikal dalam minda pendengar, seolah-olah sebuah drama sedang dimainkan di hadapan kita tanpa sebarang visual. Nilai estetika yang terakhir adalah estetika komposisi yang simfonik. Versi nafas baharu ini disuntik dengan gubahan muzik moden yang sangat teliti. Penggunaan instrumen bertali atau strings di bahagian latar telah melebarkan ruang audio lagu ini. Daripada sebuah balada biasa, ia berubah menjadi sebuah karya yang megah dan sinematik. Gesekan biola yang beralun seolah-olah mengangkat emosi rindu itu ke satu tahap yang lebih epik dan tidak terbatas. Secara keseluruhannya, Sandarkan Pada Kenangan bukan sekadar melodi sedih yang kosong. Ia adalah sebuah karya seni di mana lirik yang puitis, tema yang matang, vokal yang teatrikal, dan muzik yang megah bersatu. Ia adalah cerminan bagaimana muzik mampu merawat jiwa dan terus relevan merentasi zaman. Seterusnya, saya Nur Alisa Amira binti Marais dan nombor mencik saya C24A231 akan mengambil alih pembentangan ini untuk mengupas lagu ini dari sudut pandangan akademik bermula dari teori mimesis. Jadi slide ini membincangkan bagaimana teori mimesis iaitu teori yang melihat seni sebagai peniruan dan cerminan daripada realiti kehidupan manusia. Di dalam lirik lagu ini yang berbunyi
Mengapa kita harus bersengketa kerana fitnah dan salah sangka, menggambarkan realiti hubungan manusia sejagat yang rapuh akibat daripada unsur luar, manipulasi sosial dan juga kurangnya rasa percaya. Fitnah dan salah sangka adalah realiti yang merosakkan banyak hubungan sama ada cinta maupun persaudaraan. Melalui faktor luaran seperti kata-kata orang lain ataupun fitnah boleh menggoyahkan kepercayaan antara dua jiwa. Ini membuktikan karya seni ini hidup kerana ini memancarkan realiti sosial. Seterusnya adalah mekanisme psikologi. Frasa kita sandarkan pada kenangan mencerminkan realiti tindakan manusia iaitu coping mechanism yang cenderung berpaling kepada memori kenangan masa lalu demi melupakan kemarahan dan juga kebencian masa kini. Jadi kenapa kita bersandar kepada kenangan masa lalu? Kerana kenangan pada masa lalu adalah satu-satunya ruang yang selamat daripada kemarahan dan juga ego pada masa kini. Di sini, mimesis menunjukkan aspek tingkah laku manusia yang lebih memilih untuk berdamai dengan memori yang indah daripada terus menyakiti satu sama lain dalam realiti. Seterusnya, kita akan berpindah pula kepada teori ekspresif. Kalau teori mimesis tadi, dia lebih fokus pada luaran iaitu realiti. Manakala teori ekspresif ni pula, dia lebih memandang ke dalam jiwa seniman. Jadi untuk teori ekspresif ni, dia meletakkan perasaan seniman sebagai fokus utama. Melalui lagu ini, emosi pencipta lagu iaitu M. Nasir dan penyampainya iaitu Jamal dan juga arwah Siti Sarah bersatu untuk menterjemahkan kerinduan yang amat syarat. Jadi lagu ini tidak akan menjadi indah sekiranya dinyanyikan secara teknikal sahaja. Jadi keindahannya terletak pada keupayaan penyanyi untuk menterjemahkan rasa rindu, kesedihan dan penyesalan peribadi mereka dalam setiap bait melodi. Sehinggalah emosi itu melimpah, keluar dan dirasai secara langsung oleh kita yang sebagai pendengarnya. Seterusnya, ketulusan penghayatan arwah Siti Sarah dalam bait Lihatlah diriku yang kehilangan berjaya memindahkan rasa kepedihan yang dirasai oleh watak wanita terus ke lubuk hati pendengar secara jujur. Jadi, pertembungan suara garau oleh Jamal Abdillah yang melambangkan kekesalan seorang lelaki berpadu dengan vokal Siti Sarah yang penuh dengan rintihan wanita yang terluka mewujudkan satu dialog emosi yang sangat jujur. Inilah kemuncak teori ekspresif di mana seni itu sendiri menjadi kedengaran dan emosi yang menyatukan jiwa penyanyi dan jiwa pendengar. Seterusnya giliran saya Nur Azwar Syafiqah binti Alwi, C24A2385. Hari ini saya akan membentangkan dua teori penting dalam karya ini iaitu teori formalisme dan juga teori resepsi. Kita mulakan dengan teori formalisme. Teori ini memfokuskan kepada keindahan struktur lagu itu sendiri. Di mana kita dapat lihat dalam lirik Duri Ranjau dalam bercinta menggunakan gaya bahasa metafora. Penggunaan Duri Ranjau ini bukan sahaja memperlihatkan keindahan unsur bahasa, malah mengukuhkan nilai estetik dalam lirik tersebut. Dari segi susunan melodi pula, lagu ini berjaya mewujudkan satu kesatuan yang seimbang dalam keseluruhan komposisi muzik. Secara objektifnya, keindahan lagu ini dapat dinilai melalui jalinan struktur muzik yang harmoni antara ritma muzik, ketepatan dan juga susunan melodi yang tersusun. Seterusnya, kita lihat pula dari sudut teori resepsi, iaitu bagaimana emosi pendengar menerima lagu tersebut. Dalam lagu Sandarkan pada Kenangan, lirik lagu Kenangan Manis Kau dan Aku Takkan Terhapus memberikan kesan emosi yang berbeza kepada pendengar. Contohnya, pada pendengar pertama, lirik tersebut mengingatkan kepada bekas kekasih atau seorang yang sudah tiada dalam kehidupan, menjadikan pendengar berasa sayu dan emosional. Manakala pendengar kedua pula berasa gembira kerana lirik tersebut mengingatkan kepada kenangan yang manis seperti keluarga, mempunyai pasangan ataupun sahabat yang membuatkannya lebih dihargai dan disayangi. Sebagai kesimpulannya, lagu Sandarkan pada Kenangan merupakan sebuah karya yang mempunyai struktur seni yang sangat kukuh kerana berjaya melepasi pelbagai sudut apresiasi seperti realiti, emosi, teknikal dan juga penerimaan pendengar. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kami mendapati bahawa lagu ini bukan sahaja menampilkan keindahan dari segi lirik dan melodi, tetapi berjaya menyentuh perasaan pendengar melalui penyampaian emosi yang mendalam. Gabungan susunan muzik moden serta kualiti vokal yang sangat baik dan turut membuktikan bahawa sebuah karya
yang berkualiti akan sentiasa relevan walaupun merentasi peredaran zaman. Selain itu, analisis menggunakan teori imersif, ekspresif, formalisme dan resepsi juga membantu kami memahami bahawa muzik bukan sekadar hiburan semata-mata, tetapi turut berperanan sebagai medium untuk menyampaikan pengalaman hidup, emosi dan nilai estetika kepada masyarakat. Oleh itu, jelaslah bahawa lagu ini sememangnya mempunyai nilai seni yang tinggi dan wajar dihargai sebagai salah satu karya yang segar dalam industri muzik tempatan. Sebelum saya mengakhiri pembentangan pada hari ini, izinkan saya berpantun. Bunga melati, harum wangi, disusun indah di atas dulang. Sekian saja kami sampaikan hari ini. Segala kekurangan harap dimaafkan.